Ini buatkan sistem kewangan masa itu lebih stabil sebab duit tak boleh dicetak sesuka hati. Tapi selepas tahun 1971, sistem ni dihentikan oleh Presiden Amerika Syarikat. Waktu itu Richard Nixon. Dunia mula pakai sistem fiat iaitu duit kertas tanpa sandaran emas. Sejak itu, bank boleh cetak duit dan inflasi pun mula meningkat. Tapi emas makin kekal jadi aset yang dipercayai. Bank Pusat Dunia termasuk Bank Negara Malaysia masih simpan reserve emas sebagai backup kalau ekonomi jatuh. Ini bermakna walaupun dunia dah tak guna emas sebagai duit harian, emas masih sangat penting dalam sistem kewangan global. Bila ekonomi goyang, emas jadi tempat orang lari sebab ia stabil, bernilai dan terhad. Jadi kalau orang zaman dulu simpan emas untuk kekayaan, kita pun patut tiru. Emas bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran tentang cara simpan nilai sebenar. Kalau korang suka sharing tentang ilmu emas dan kewangan, jemput follow saya untuk video-video akan datang. Lindung masa depan.